Jom kita selami peta komprehensif sistem pendidikan Malaysia ni. Bila kita bercakap tentang pendidikan di negara kita, ia sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar bilik darjah 4 segi. Ia adalah satu rangkaian keselamatan sosial yang sangat luas dan kompleks. Dalam sesi penerangan kali ini, kita akan rungkai macam mana sebenarnya sistem ni cuba untuk merangkumi dan memberikan akses kepada semua orang tanpa terkecuali. Untuk faham sistem gergasi ni, kita akan ikut peta jalan ringkas ni. Kita akan mula dengan konsep asas pendidikan untuk semua, cara kerajaan tangani jurang demografi, inisiatif pendidikan khas, pelaksanaan luar biasa di luar bilik darjah, tekanan globalisasi dan kita akan akhiri dengan realiti cabaran masa depan. Pertama sekali, konsep pendidikan untuk semua atau mandat global yang menggerakkan ke semua polisi ini. Semuanya bermula dengan prinsip Education for All iaitu sebuah mandat global daripada UNESCO. Tapi, apa yang menariknya, Malaysia bawa prinsip ni setapak lagi ke hadapan melalui dasar sifar penolakan. Pendek kata, tiada siapa pun, terutamanya pelajar berkeperluan khas yang boleh ditolak daripada mendaftar di sekolah kerajaan. Ia satu komitmen yang cukup besar untuk pastikan pintu sekolah sentiasa terbuka untuk semua. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana wawasan besar tadi disokong dengan tindakan praktikal untuk mengatasi halangan asas ekonomi. Bila sebut halangan ekonomi, kita bukan sembang pasal yuran je tau. Kerajaan sebenarnya sediakan satu jaring keselamatan kewangan yang sangat menyeluruh. Tak mampu beli buku, ada skim pinjaman buku teks. Perlukan baju sekolah, dana KWAPM sedia membantu. Malah untuk pelajar luar bandar atau yang datang dari keluarga susah, ada rancangan makanan tambahan supaya mereka dapat nutrisi yang cukup untuk fokus belajar. Siap ada tuition percuma lagi untuk subjek teras. Kesimpulannya, wang ringgit tak patut jadi alasan untuk pelajar tercicir. Sekarang, jom beralih kepada inisiatif pendidikan khas untuk pastikan betul-betul tiada siapa yang tertinggal di belakang. Pendekatan untuk anak-anak istimewa ni memang tak boleh guna gaya satu saiz untuk semua. Sebab tu wujudnya pendekatan berperingkat ni. Ada pelajar yang perlukan sekolah pendidikan khas yang sepenuhnya berdedikasi. Ada pula yang sesuai masuk program integrasi, di mana mereka ada kelas khas tapi dalam bangunan sekolah biasa. Dan yang paling menarik, program inklusif, di mana pelajar berkeperluan khas ni belajar sebelah menyebelah dengan kawan-kawan arus perdana di kelas yang sama. Tak lupa juga, untuk yang cuma perlukan sedikit dorongan untuk membaca, menulis dan mengira, program pemulihan khas sentiasa ada. Bahagian keempat ni sangat menarik. Kita akan lihat macam mana polisi ni dilaksanakan secara melampaui batas, jauh di luar bilik darjah konvensional. Ambil contoh komuniti orang asli. Cabaran nak bagi pendidikan untuk mereka ni memang lain macam sikit. Kita tak boleh sekadar bina bangunan sekolah, lepas tu tunggu mereka datang. Agensi macam JHOA terpaksa aturkan logistik pengangkutan khas untuk masuk jauh ke pedalaman. Dan bayangkan, kadang-kadang benda paling basic macam sijil lahir atau kad pengenalan pun tak ada. Jadi operasi khas kena buat untuk daftarkan mereka dulu. Penempatan guru pula kena betul-betul peka dengan budaya setempat supaya komuniti tak rasa kekok atau tersisih. Macam mana pula dengan belia yang berhadapan isu disiplin atau jenayah? Sistem keadilan kita membezakan fasiliti ini dengan sangat ketat. Di satu hujung, kita ada asrama akhlak. Ini lebih kepada tahanan sementara dan kaunseling ringan untuk tempoh tak lebih setahun. Tapi untuk kes yang lebih berat, mereka akan dihantar ke sekolah tunas bakti. Di sini, prosesnya jauh lebih intensif, di mana mereka lalui pemulihan karakter serta latihan vokasional yang memakan masa sampai 3 tahun. Tahu tak, di sebalik jeriji besi penjara sekalipun, hak pendidikan masih berjalan. Sekolah integriti memberi peluang kepada tahanan dewasa dan riman untuk sambung belajar, bermula dari asas membaca hinggalah ke peringkat SPM. Manakala Sekolah Henry Geni pula, sebuah institusi yang cukup dikenali, memfokuskan kepada pesalah juvenil. Mereka diberi peluang pendidikan formal dan pemulihan secara berterusan sehinggalah mereka berumur 21 tahun. Inisiatif sekolah dalam hospital atau SDH ni pula memang sangat menyentuh hati. Bayangkan kanak-kanak yang masih ada keinginan nak belajar tapi terpaksa dirawat lama di wad. SDH bawa pendidikan terus kepada mereka, tapi bukan secara stres. Mereka guna pendekatan didik hibur yang santai yang secara saintifiknya turut berfungsi sebagai terapi untuk bantu proses penyembuhan adik-adik ni. Dan di tengah-tengah kesibukan kota raya Kuala Lumpur, ada realiti pahit tentang kanak-kanak jalanan yang terpinggir. Untuk mereka, kerajaan wujudkan sekolah bimbingan jalinan kasih. Ini bukan sekadar sekolah, ia adalah sebuah tempat perlindungan selamat yang menawarkan akses pendidikan formal. Matlamat utama, untuk bantu putuskan rantaian kemiskinan tegar bandar yang membelenggu mereka. Memasuki bahagian kelima, kita akan kupas tentang tekanan moden yang dibawa oleh arus globalisasi dan pendemokrasian pendidikan.
Dunia sekarang bergerak terlalu laju. Globalisasi menuntut semua orang, baik pelajar mahupun guru, untuk adapt dengan pantas. Penguasaan bahasa Inggeris kini ibarat kunci emas untuk masuk ke Menara Gading. Kebergantungan kita terhadap teknologi maklumat pula makin tinggi. Jadi guru-guru terpaksa upgrade skill digital mereka sentiasa. Dan pendidikan sekarang bukan sekadar hafal fakta, tapi memupuk kemahiran abad ke-21 macam komunikasi berkesan dan pemikiran kritis supaya bakat kita kekal relevan di peringkat global. Akhir sekali, kita sampai ke bahagian ke-6, cabaran kesamarataan masa depan. Ini adalah realiti sebenar yang kita sedang hadapi. Realitinya begini, di atas kertas semuanya nampak cantik, tapi wujud kontras yang sangat ketara antara pendidikan di bandar dan di luar bandar. Di bandar, kebanyakan ibu bapa punya kesedaran tinggi, fasiliti teknologi canggih dan infrastrukturnya mantap. Tapi bila kita tengok kawasan luar bandar, ceritanya berbeza. Ada sekolah yang masih bergelut dengan bangunan daif, tiada fasiliti asas teknologi, ditambah pula dengan kesedaran sosioekonomi yang rendah. Jurang ini wujud secara nyata dan sangat sukar untuk dirapatkan. Dari sudut sosiologi pula, kita mewarisi sejarah yang kompleks. Mengimbau kembali cabaran integrasi masa lalu seperti tragedi 13 Mei, ia menjadi ingatan yang jelas tentang betapa mencabarnya tugas menggubal dasar. Kerajaan sentiasa perlu mengimbangi pengagihan bantuan sosioekonomi dengan amat berhati-hati supaya ia bersifat adil, tidak mencetuskan prejudis kaum yang baru dan dalam masa yang sama terus mengukuhkan integrasi dan perpaduan nasional. Kesemua ketidaksamarataan tadi, dari segi lokasi hinggalah ke poket masing-masing, berkumpul dan membentuk satu raksasa moden yang kita gelar sebagai jurang digital. Bayangkan, kalau sebuah keluarga terhimpit dengan kemiskinan, secara automatik mereka tak mampu nak sediakan peranti pintar atau langgan internet laju. Di zaman yang segalanya perlukan internet ni, ketiadaan alat bermakna mereka terputus sepenuhnya dari dunia pembelajaran moden. Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu persoalan besar ni. Dengan kemunculan teknologi yang luar biasa laju sekarang, adakah ia akan menjadi penyelamat yang akhirnya merapatkan ketidaksamarataan pendidikan kita? Atau, sebaliknya, adakah ia sebenarnya sedang melebarkan lagi jurang tersebut ke satu tahap yang mustahil untuk kita tutup? Fikir-fikirkan. Terima kasih kerana bersama saya dalam sesi penerangan ini dan teruskan meneroka.